Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, Gol, junam. Alright, berkali-kali saya dah bagi tahu kalau korang nampak setan merah, sebatang merah, okey, dekat H4, dekat lower time frame korang cari je lah sell, okey, memang dia melantun, okey, wang besar, alright. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan sekali lagi. Setan merah. Bila dekat H4 ni korang nampak setan merah, okey, setan merah ataupun sebatang warna merah ni, korang tarikkan saja. Okey, ini ada sell engulfing candle Jepun. Kemudian korang pergi kepada M5. Nampak? M5 ni korang nampak sahaja dia break sahaja dekat sini. Nampak dekat sini. Dia break sahaja korang masuk. Nampak? Sini dia buat satu support, dia break support sini korang masuk. Ni dia break support dekat sini korang masuk. Dekat sini dia ada buat satu lagi support, dia break saja korang masuk dekat sini. Nampak dekat sini? Right? Ini support, dia break saja korang masuk. Nampak? Okay. So of course dekat sini dah hujung-hujung, bila korang pergi balik dekat sini dah sampai ke zone liquidity dekat sini. Sini korang nak kena hati-hati sebab dekat sini kan zone. Okay, sini ada satu zone dan juga sini ada satu zone. So nampak dekat sini. So dalam zone ni nanti kalau dia break dekat sini, korang balon je lah. Nampak tu? On-kan. Layer korang boleh masuk. Tak tahu nak entry, korang on-kan saja indikator dekat sini. Nampak? Dia ada keluar S dekat sini, korang enjut. Dia ada keluar S saja, korang enjut. Dia keluar S saja, korang enjut. Dia S saja, korang enjut. Nampak dekat sini? Pak dia dah bagi dah. Of course korang abaikan yang warna biru ni sebab price sedang menurun. Kalau korang on kan moving average dekat sini pun nampak tu dia berada di bawah line BMA dekat sini. Alright, kalau korang masih lagi tak tahu nak cari entry, confused blur nak entry dekat M5 atau M15, pergi dekat bio saya, cari saja indikator Jepun, korang klik sekarang. Alright, itu saja. I'll see you. Assalamualaikum.